Andai dapat ku undukan putaran dunia. Okey, hai, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Dasuki Padu. Okey, untuk video kali ni aku nak mukbang kepala ikan syakap. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Let's go, check it out. Okey geng, alhamdulillah setelah sekian lama aku teringin nak makan kari kepala ikan syakap. Okey, jadi alhamdulillah kat depan kita dah ada satu. Memang mak aku masak padu punya, memang pekat, likat dan penuh rempah dan aroma geng. Okey, jadi kepala ikan ni kawan aku ada. Oi, galak ni sama naik dia pun nak mukbang kak. Okey, kepala ikan ni ayah aku beli dekat kawan aku 3 kilo apa ringgit, 10 ringgit tak silap aku lah. Jadi memang puas hati lah, ayah aku beli sekali banyak kan. Jadi mak aku putih-putih masak kau-kau lah. Okay, dia alhamdulillah. Tak mau cakap banyak, jom kita mukbang kan. Okay, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Orang nak tengok. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Okay, hari ni kita mukbang dekat kawasan yang cerah, yang lighting dah tak gaduh, kita set up lah. Okay, alhamdulillah spotlight kat atas. Ngamna atas pada. Oh, memang bersinar ke bagai cahaya. Okay, jadi bismillahirrahmanirrahim. Aku tak makan pada tengah hari tadi, mak lapak kau lah. Okay, kita angkat kepala ni dulu lah, kepala ikan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng. Ya Allah, oi, memang padu sobat. Okay, ni nasi kita, sedikit sambal lacang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil kuah sikit geng. Ok geng. Pekat geng. Dia punya bendi sikit Ok, ni kita kuah kita tak tepi Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa bendi dulu geng. Segar dia dadang. Assassino. Okay, sudah tomato pula. Bau dah tomato pun dah rasa sedap. Aku tak makan kepala ikan tu. Parkinson terus. Okay, kita ada ikan syakap. Syakap pula, ikan tilapia. Tilapia bubu kan, besar tapak tangan. Jadi memang puas hati lah, penuh isi ya. Ok, kita buat sambal lacang sikit tepi ni. Ok, kita tepi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ok, kameraman dapat dekat sikit. Ok, kita tengok isi dah geng. Ui, cappuccino assassino geng. Ketak tu kan. Hei, aku lalat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Punya sodak. Sodak geng. Mak aku punya masakan tak boleh lawan dalam dunia ni. Memang sedap kau-kau geng. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil isi dari pipi dah geng. Orang panggil isi pipi kak. Pipi kan cakap. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hai. Bismillah. Allahumma barik. Mantap kan. Kita ambil timun sikit, kita goreng sambal lacang. Bismillah. Rasa ada punya masa-masa limau kat dalam sambal ni. Member kita ni. Ok, bismillah. Dah rasa ikan tilapia pula. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Bismillah. Cicah sikit sambal lacang. Ni saja pun dah sedap. Memang terbaik lah. Ok,
ikan tilapia ni, bahagian kepala dia banyak isi tau. Kat bahagian dia punya bawah dia tu, bahagian pipi dia, bahagian dalam dia pun celah-celah insang tu ada isi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kena angin sepoi-sepoi bak. Mak ya. Aku ni betul-betul lepak macam mami. Ketak lah tenan. Oh, ketak. Kena. Tarik. Sambil belacan pun jadi helikopter ni kat atas. Wah, pula tak cukup. Mana cukup kering-kering. Kita ambil korek. Mari. Nasi banyak lah Oh macam banyak bau padi. Oh padi sobat. Titik atas nasi sikit. Ambil isi sikit. Tak tidur malam. Setengah aku biahu. Sedap kan. Kalau hampa nak resipi kepala ikan ni, dia komen apa? Pekat-pekat dan beraroma. Ya. Lemon. Pakai ikan goreng ni. Ya. Ikan goreng. Kita dah nak habis kan. Okay, alhamdulillah nasi pun tak banyak dah. Tu. Okay, tak banyak lah tu. Aku tahap makan pada pagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tu. Tak banyak lah. Kepala ikan banyak. Kita dah sampai ke perakhiran daripada set talam ni. Kepala dah semua dah licin lah. Tinggal insang dia. Nama terbaik lah. Puas hati lah.
Ni dari sini. Alhamdulillah. Bocor peluh kan sekarang nak habis ni pun. Kapal memang puas hati lah makan kepala ikan. Okey kan, alhamdulillah kita pun dah selesai mukbang kita pada hari ni. Memang puas hati lah makan kepala ikan cakap. Kari kepala ikan cakap kan. Jadi itu saja video aku untuk kali ni. Kalau hampa nak aku mukbang apa lagi, hampa boleh komen dekat bawah. Nanti insya-Allah aku akan buat ni. Mukbang apa ke? Mukbang darian ke apa, nanti tu lain cerita. Okey. Subscribe bawah-bawah. Cek balik button subscribe. Okey. Jangan lupa subscribe, komen, share. Assalamualaikum, jumpa lagi pada video akan datang. Selawat dengan tinggal. Mantap.